الحمد لله القائل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk Infak Jumaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedekah atau infak merupakan di antara amal ibadah yang besar ganjaran pahalanya, dan ia juga menjadi bukti keimanan dalam diri seseorang. Infak bukanlah satu beban yang menyusahkan, tetapi ia menjadi tanda rasa peduli dalam hati seorang muslim terhadap saudara-saudaranya yang lain. Infak bermaksud mengeluarkan sebahagian daripada harta untuk tujuan yang diredai Allah, sama ada yang memberi manfaat terhadap orang lain atau membantu golongan yang memerlukan. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berinfak dalam Al-Quran menerusi firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud yaitu orang yang beriman kepada perkara ghaib dan mendirikan salat serta membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Muslimin yang dirahmati Allah, amalan berinfak boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa mengira tempat dan waktu. Akan tetapi amalan berinfak ini memiliki pahala lebih besar apabila ia dilaksanakan pada waktu-waktunya yang utama. Antaranya adalah pada hari Jumaat. Di antara kelebihan hari Jumaat berbanding dengan hari-hari yang lain adalah, yang pertama, hari Jumaat adalah merupakan penghulu segala hari yang mempunyai keistimewaan besar dalam Islam. Ia adalah hari yang paling mulia dan penuh berkat, dan umat Islam digalakkan memperbanyakkan amalan pada hari tersebut. Pada hari inilah Nabi Adam alaihi salam diciptakan serta dimasukkan ke dalam syurga, dan hari kiamat juga akan berlaku pada hari Jumaat. Yang kedua, hari Jumaat juga adalah merupakan hari yang penuh dengan keistimewaan bagi umat Islam, kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi setiap amalan kebajikan yang dilakukan.
Sebahagian para ulama berpandangan bahawa amal soleh yang dilaksanakan pada hari Jumaat akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda berbanding hari-hari yang lain. Selain itu juga, pada hari Jumaat terdapat satu waktu mustajab di mana doa seorang Muslim tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Jumaat bukan sahaja hari yang dipenuhi dengan kelebihan salat dan zikir, tetapi juga hari untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan kebajikan dan sedekah disebabkan pahalanya yang digandakan. Oleh sebab itu, ramai dari kalangan para salafus salih yang sangat menjaga amalan bersedekah pada hari Jumaat, walaupun dengan sesuatu yang kecil dan sedikit. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, dengan mengambil peluang terhadap amalan berinfak pada hari Jumaat ini, Kerajaan Negeri Johor telah mengambil pendekatan yang bersungguh-sungguh dalam menggalakkan masyarakat Islam untuk sama-sama menjayakan amalan infak Jumaat yang diadakan pada setiap hari Jumaat di negeri ini. Menghidupkan amalan dan budaya bersedekah makanan pada hari Jumaat ini bukan sahaja mampu untuk mewujudkan suasana bantu-membantu dalam masyarakat, malah ia juga menjadi jambatan untuk menyatukan golongan yang berkemampuan dengan golongan yang kurang bernasib baik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin mengingatkan kita semua agar tidak berlengah-lengah dalam melakukan amal saleh. Sesungguhnya bersedekah dan berinfak pada hari Jumaat memiliki pahala yang besar dan kelebihan yang tersendiri jika dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Marilah kita bersama-sama menyokong dan mengimarahkan program infak Jumaat yang dilaksanakan di negeri Johor sebagai tanda syukur di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan rezeki dan memberkati negeri Johor dengan keamanan, kemakmuran serta masyarakatnya yang saling tolong menolong dan berkasih sayang. Allah berfirman tentang ciri-ciri negeri yang baik dalam surah Al-A'raf ayat 58. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Yang bermaksud, dan negeri yang baik tanahnya, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah, dan negeri yang tidak baik tanahnya, tanam-tanamannya tidak tumbuh melainkan dalam keadaan bantut. Demikianlah kami menerangkan tanda-tanda kemurahan dan kekuasaan kami dengan pelbagai cara bagi orang yang mahu bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر.
وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahrah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang meneruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris Syariatik, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Ibrahim, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaria Safia, kepada Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tunku Iskandar Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putri, qaraban-qarabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa khudhul al-kafarata wa mubtadi'is sayyi'ati wal musyrikin wa kull man huwa adu lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qdi ad-dayn 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan raqiyan wa sa'ir biladil muslimin.
آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.